Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. Okey. Ni kita nak keluar ni pagi-pagi dekat rumah. Tu, tengok depan ni ada burung tekukok. Okey. Di rumah ni macam-macam burung ada. Tekukok ada. Merebuk ada. Okey. So mai dah ni. Kita dengar. Okey, kita dengar tentang apa? Burung tekukok ni. Asal usul burung tekukok ni. Tekuko merbuk dalam bahasa Inggeris, sepakat dah, ialah sejenis tekuko yang tergolong dalam famili Tolombidae. Nama saintifiknya Streptopelia chinensis. Baru-baru ini, tekuko merbuk balam telah dimasukkan ke dalam genus Stigmatopelia oleh sebilangan pihak berwibawa, susulan daripada kajian-kajian yang dilakukan oleh Johnson et al. 2001. Burung tekuko merupakan burung pembiak tempatan di kawasan yang terbentang dari India dan Sri Lanka di Asia Selatan tropika hingga ke China Selatan dan Asia Tenggara di timur. Ia merupakan spesies yang sebahagian besar taburannya terdiri daripada kawasan hutan, jarang yang terbuka dan tanah ladang. Burung tekuko telah dibawa masuk ke kawasan Los Angeles, California di Amerika Syarikat serta juga ke Indonesia Utara, Australia dan New Zealand. Di Australia, burung ini dibawa masuk ke Melbourne pada dekad 1860-an dan sejak dari masa itu, burung ini telah tersebar luas dan menggantikan burung-burung merpati asli. Di benua tersebut, burung ini boleh didapati di jalan raya, taman, kebun bunga, kawasan pertanian, serta tanah semak samun dari Hobart, Tasmania ke Cooktown, Queensland sehingga pelabuhan Lincoln, Australia Selatan. Burung tekuko juga dapat dilihat di Pet Pembetan, Kalgoorlie dan Esperance di Australia Barat. Dengan taburan spesies ini semakin berkembang, burung tekuko ialah burung merpati yang tirus dengan ekor yang panjang. Panjangnya burung ini antara 28 hingga 32 cm 11.2 hingga 12.8 inci. Bahagian belakang, sayap dan ekornya berwarna perang pucat dengan banyak bintik kuning pucat. Dalam penerbangan, burung ini menonjolkan bulu hitam yang dibatasi oleh tepi, dalaman yang berwarna kelabu pucat. Warna kedua-dua jantina adalah serupa, tetapi anak-anak burung lebih suram warnanya berbanding dengan burung-burung dewasa dan sering tidak mempunyai jalur leher yang bercapuk-capuk ketika amat muda. Kepala dan bahagian bawah burung ini merah muda warnanya dan beransur-ansur berubah menjadi kelabu pucat pada muka dan perut bawahnya. Lehernya mempunyai tumpuk hitam yang mempunyai bintik-bintik putih yang halus. Warna kakinya merah. Burung tekuko makan biji-biji rumput, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Ia burung daratan dan mencari makanannya di padang rumput dan ladang. Burung tekuko membiak pada sepanjang tahun, dengan sarang-sarang rantingnya biasa didapati di atas pokok, tepi bangunan atau juga di atas tanah. Burung ini mengeluarkan 2 biji telur yang putih dan licau. Di Australia Selatan, burung ini membiak, khususnya pada bulan September hingga bulan Januari, dan di kawasan utara pada musim luruh. Seperti dengan burung-burung merpati yang lain dalam genus ini, burung tekuko tidak begitu suka berkelompok dan biasanya hidup bersendirian atau dalam pasangan. Burung ini jinak dan bunyi-bunyi yang tiba-tiba menyebabkannya terbang. Penerbangannya pantas dengan pukulan kepak yang tetap, dengan sentakan sekali-sekala yang mendadak yang pada umumnya merupakan ciri burung merpati. Pola-pola penerbangannya serupa dengan burung merpati jambul, Ocyphaps locotes bahasa Inggeris, crested pigeon. Apabila mendarat, ekor burung ini menyengit ke atas. Semasa musim pembiakan, burung-burung jantan akan menyengit ekornya dengan sudut yang lebih curam dan mengelilingi burung betina serta mengembangkan sayap dan ekornya. Kicauannya kuku crow yang rendah dan lembut, dengan penekanan pada nota yang terakhir. Kekadangannya, kicauan burung ini juga berbunyi kuku crow, crow.